Saya mulakan perbincangan berkenaan dengan strategi dalam buku Minda Strategik ini ialah dengan bertanyakan satu soalan berkenaan dengan di manakah letaknya kapten dalam sebuah kapal. Ini merupakan satu soalan simbolik kerana ianya menggambarkan pentingnya kedudukan yang betul bagi seorang usahawan. Jadi kalau kita tengok kapten kapal, dia tak duduk dalam bilik enjin walaupun enjin merupakan komponen utama yang melonjakkan kapal ke hadapan. Dan dia tidak duduk di bahagian penumpang misalnya, walaupun di situ dia kena layan pelbagai penumpang kapal, tapi dia duduk di deck, di depan kapal, kerana di situ bukan sahaja dia dapat lihat ke hadapan, dapat tengok apa yang ada di dalam arah tuju kapal, tapi dia dapat pelbagai maklumat yang disalurkan kepada beliau, dan daripada maklumat itu dia membuat keputusan-keputusan penting bagi memastikan kapal berlayar daripada pelabuhan asalnya ke pelabuhan yang dia tuju. Jadi saya tanyakan soalan itu kerana bagi saya kefahaman berkenaan dengan kedudukan kapten ini penting dalam memahami mengapa seorang usahawan kena faham tentang strategi. Tugas utama kapten ialah membawa kapal daripada pelabuhan pertama kepada pelabuhan yang dituju. Yang kedua ialah dia mesti membawa kapal itu agar sampai dengan selamat, penumpang selamat, kargo selamat dan kaki tangan kapal itu selamat. Yang ketiga ialah dia kena jangka apakah halangan-halangan yang mungkin ada. Kalau musim sekarang ni mungkin ada taufan, ada ribut dan seumpamanya, dan dia kena bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran ini, dan dia kena membuat keputusan-keputusan yang bersesuaian dengan objektif dia sebagai kapten untuk membawa kapal berlayar dengan selamat dan sampai kepada pelabuhan yang dituju. Jadi ini merupakan perkara penting berkenaan dengan seorang CEO dan juga seorang yang mempunyai minda strategik. Kerana kita kena faham peranan kita sebagai usahawan. Kita bukan sahaja mendirikan perniagaan, mengasaskan perniagaan, tetapi jauh daripada itu kita kena membawa perniagaan kita ke tahap yang lebih baik, menjana keuntungan, dan kedudukan itu mempunyai kesan besar pada perniagaan untuk tempoh jangka masa yang panjang.